Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Alhamdulillah. Kumpulan kita, grup lembu kita ni berada di luar jangkauan apa benda. Ni ada teriakan skema darat ni tadi. Skema darat ni. Dia mengganggu lembu ni. Dia nak kena curi lembu ni ke mak? Mana tadi lokasi dia? Aku bimbang lembu macam ni semua kena naik lori ni. Ada kejadian skema darat ni nak kena curi ni. Ketua-ketua kultus ni. Ada kejadian dia ni. Ada resolusi dia, revolusi dia. Balik. Aku yang tak faham dekat sini, 5-6 butir rumah ni 68 set pintu. Pintu. Set pintu, kunci pintu kena umpir masuk. Dengan satu revolusi impian. Revolusi impian kultus. Dia nak kena apa benda yang kita buat ni nak kena ganggu dengan dia. Dengan kehidupan dia. Dengan metafizik dia. Dengan adanya. Dengan ada-adanya kehidupan dia. Dengan ada polemik kerajaan tempatan. Ada isu dia. Dia nak buru kita. Ada penceritaan dia. Ada watak yang dibangunkan oleh kelompok dia ni untuk kita ni. Untuk nak merealisasikan impian dia nak kena pecah masuk dalam rumah sampai menyebabkan kematian pembantu rumah kena bunuh dalam rumah tu. Balik. Hari ni 12 hari bulan 2 2026. Sampai apa benda anak bini kita pun terganggu. Dia nak mengganggu. Dia nak mendesak. Bukan lembu lah apa benda kat ni. Kenapa? Benda simple je. Kenapa awak tak bawa balik yang laki-laki putih ni apa benda? Dia bikin lembu dia ni. Yang ada kaitan dengan Ustaz Ahmed dengan Sari. Kenapa kau tak beli lembu bawa kemari? Kenapa kau nak ambil lembu orang? Kau nak ceritakan cerita gila kau. Ini polemik dia dekat situ. Balik, pintat. Bagus pintat. Kan? Kenapa? Kita ni nak jadi mangsa gila dia. Mangsa apa benda? Mangsa scam dia, berkelompok dia. Dalam majlis ritual pelik-pelik dia.